Apakah hukum puasa jika tidak mandi wajib sebelum masuk waktu imsak? Perempuan yang berhenti haid sebelum masuk waktu subuh. Subuh pukul 6 pagi. Haidnya berhenti 5:59. Dia pun tak sempat nak mandi. Masuk waktu subuh dulu. Sah puasa. Faham? Syarat sah puasa tidak mesti mandi wajib dulu. Tapi syarat kering darah dulu dari masuk waktu subuh. Tetapi kalau maknanya hadas itu hadas janabah, hadas keluar mani atau hadas jima', maka tidak ada masalah. Malamnya bersama suami isteri, dia pun berjanabah. Wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika ada kamu itu junub, suami isteri, maka wajib mandi. Bila wajib mandi? Kerana nak puasa? Kan? Kerana nak semayang subuh. Faham? Jadi tak ada masalah. Hadas junub tak merosakkan puasa. Yang merosakkan puasa hadas haid dan nifas. Tengah hari pun kalau keluar mani, tak batal puasa. Lepas semayang zuhur, tok siap malas nak balik, tunggu asar, tertidur dalam masjid, mimpi jumpa bidadari. Faham tak lagi? Terkejut tengok habis kelaikan pelekat basah dengan air mani, 6 liter keluarnya. Faham? Hukumnya tidak batal juga. Faham tak? Wajib mandi kerana bukan nak puasa, kerana nak semayang asar. Soalan seterusnya,